Siapa sangka seorang yang dianggap paling alim boleh hilang kewarasan hanya sebab salah tafsir mesej dari Tuhan. Aku bukan nak sentuh bab agama, tapi inilah yang jadi dekat dalam cerita Korea yang bertajuk Revelation. Cerita ni pasal Pastor Sung Min Chan. Pastor ni asalnya orang yang baik, tapi satu hari tu ada seorang banduan yang dapat parole masuk dekat dia punya church and dia pun terus rasa tak sedap hati. Kebetulan hari yang sama anak dia ni hilang. Kononnya ada orang lain yang tak dikenali ambil anak dia ni daripada sekolah. So dia memang tak syak orang lain lagi lah, dia terus syak banduan tu yang ambil. So dia pun follow lah banduan ni sampailah satu insiden gelap berlaku. Tak dari sinilah yang dia rasa dia dapat mesej daripada Tuhan yang kononnya Tuhan suruh dia settlekan banduan ni. Tapi makin lama dia ikut mesej tu, dia makin hanyut dengan kepercayaan dia sendiri. End up dia sanggup buat benda yang bertentangan dengan ajaran dia sendiri. Aku suka cerita ni sebab cerita ni dia tak ada bagi kau twist pelik-pelik. Dari awal tu korang dah nampak dah, okay dia ni mental. Tapi yang jadi lagi best, kau nak tahu macam mana dia jadi lagi mental. And cerita ni betul-betul tunjuk lah macam mana kepercayaan tu boleh disalahguna bila emosi dengan trauma dah ambil alih. Cuma cerita ni pace dia agak slow. So kalau korang layan cerita action yang laju, korang akan rasa cerita ni agak draggy sikit. Tapi kalau korang layan cerita psychological thriller, dark ataupun mind twist, cerita ni memang worth it untuk korang layan. Mana nak tengok, korang boleh tengok cerita ni dekat Netflix.